Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada li kamalihi. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma ya alim 'allimna min ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna ya halim. Khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini wa a'tina mahabbataka wa rahmataka wa maghfirataka wa inayataka amin. Summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah sama-sama kita memuji dan memuja Allah. Sama-sama panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panjang lagi umur, bagi sihat wal afiah, kelapangan masa, dan dipilih kita boleh berada di rumahnya. Harapan kita semoga Allah Ta'ala pilih kita biar dia ada gini semua. Pilih jepuk kita hadir di rumah-rumah, di masjid ni lah, di rumah Allah ni. Masjid-masjid ni rumah Allah dah ni. Hadir semua, tak kira lah waktu mana-mana pun, supaya kita termasuk ila sebahagia 7 orang dijamin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh berteduh di bawah naungan Arsyur Rahman di akhirat sana. Di antaranya yang Nabi sebut rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, laki-laki yang hatinya ada terpaut, ada ta'alluq, ada ikatan dengan masjid. Arti apa? Arti apa saja yang berlaku di masjid, kegiatan apa di masjid, dia ada semua. Sama ada Jumaat, orang mengajar, orang bayar, orang mengaji, apa saja dia bersama. Kita pun nak jadi gitulah semua-semua. Kerana tak boleh kita buat, tak boleh kita lakukan semua ni kalau tak dapat hidayah, taufik dari Allah. Alhamdulillah, Allah masih lagi hidayah, iaitu kita berasa nampak perkara baik adalah baik. Bukan sekadar nampak berasa tak, boleh kita lakukan kekuatan yang diberi oleh Allah dinama taufik. Boleh mari, boleh amal, boleh buat. Kita berharap gitulah sepanjang lagi umur kita hak ada. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah umur hak ada lagi ni. Ada lagi setagi, esok, minggu 2 lagi, sebulan, ataupun setahun lagi, tak tahu panjang mana lagi Tuhan nak taruh umur. Tambah lagi kebaikan di dalam hidup kita. Dan sekiranya kalau Tuhan nak mati dah, papa ajar dah, ajar ni, dia tak kira umur. Dia tak kira lapar, tak kira susah payah, tak kira muda tua, tak kira maknanya bagi sakit ataupun sehat. Siapa masa, siapa tak pergi. Dah tahu dah sebut di dalam Quran. Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, mati juga kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kamu ada di tempat yang dikawali, dijaga oleh tentera bala, katakanlah kalau jadi raja di dalam istana,
dikawal dijaga. Kalau sekarang ni ada bodyguard keliling pening, mati juga. Dia tak kira siapa, tak kira kalau kita jaga sehat, kita dijaga oleh orang, mati juga. Kita tengok orang yang paling hebat sekali dalam sejarah hidup kita ni, Fir'aun, katakanlah, hingga sampai dirakai dalam Quran ke. Fir'aun ni bukan main-main kalau kira kajak dia. Tengok karah dia tinggal dekat dengan 4,000 tahun piramid itu. Jadi karah tu kukuh hingga sampai beribu tahun, sampai ke zaman kita sekarang ni dia tinggal kesal dia tu. Jamunya makna di masa dia tu hebat lagi ya. Tentera bala, gajak dia tu hebat. Tapi di mana Firaun sekarang? Di dalam neraka. Allah Ta'ala sebut dalam neraka. Namruz zaman Nabi Ibrahim, dengan hebat kerajaannya, dengan bagai-bagai tentera balanya, mati juga. Tu hak Tuhan sebut dalam Quran. Tu sejarah zaman dulu. Zaman kita katakanlah hak hebat zaman kita siapa dia? Kerajaan hak hebat dengan alat senjata, dengan alat canggih, mati juga. Sebelum daripada kita ni, kita kata dalam sezaman kita lah, zaman moden ni, hebat setara mana pun raja mati meninggal. Itulah apa hebat tu. Dah kita rakyat ni hak menerak semua, hak ngayak ni ngok-ngek tak ada orang jaga, tak ada orang kawal. Hak dia jaga kita dia bini kasih tak gitu dia jaga kita dah. Berapa? Kalau tak ada keliling dengan jaga dengan alat senjata, mudah lagi lah nak royak kata kita mati bukan makna setagi. Tapi itulah kita di dalam jaga semua. Ingat supaya kita tidak jadi lalah. Tu ialah nak buat peringatan. Kerana orang yang hidup di dalam kelalaian, hidup di dalam terlupa, rasa lambat lagi, bimbang-bimbang takut kita tak dare nak buat bekal. Galik kan? Atau tengok mati, tak ada cekak dia tangan duit 300,000. Bila tak ada habis, seru sampai 100,000 ke mandai. Allah jadi pelajaran. Sekut habuk tak boleh bawa. Pergi demo belakang. Ada cukup 300,000 mati duit duk tangan. Allahu Rabbi. Itu jadi pelajaran bagi kita orang hidup. Bukan makna nak royak. Kita sebut lagu ni suruh kita tak sekerja. Bukan orang beradu dah weh kerja, bolah cari dunia. Tak, carilah dunia. Cari untuk kita jadi bekal akhirat. Jadi retok untuk menyelamat kita di akhirat nanti dengan kita guna dunia ni lah. Kerana kita di dunia tu hai apa sebut, jangan lupa dunia kamu. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Mu carilah apa yang saja mu nak bawa pergi kepada akhirat. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Mu jangan lupa sekarang mu duduk di dunia. Apa makna? Cari kat dunia. Makan, minum, pakai, keperluan hidup. Tanggungjawab kita ada dengan bini, dengan anak. Rumah sewa kena bayar, duit api air kena bayar. Kena cari. Jadi dua-dua kita kena ada habis di dalam doa. Dunia dulu kita doa, Rabbana atina fid dunya dulu hasanah wa fil akhirah hasanah. Lepas tu wa qina azabannar. Jadi ambillah kesempatan masa lagi. Tuhan panjang lagi umur, Tuhan taruh lagi, beri lagi sehat. Allah bagai-bagai lagi beri nikmat kepada kita untuk kita pakai dan guna nikmat sebenar semua ni supaya jadikan taat, jadikan amal, jadi ibadat, jadi kebajikan. Kita bawa benda ni lah kembali kepada Allah pada hari yang Allah kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tersebut tak ada faedah dah, tak ada berguna dah harta hang mudah hipung tu. Dan anak kamu walaupun pangkat tinggi, walaupun hebat, makan gaji besar, tak faedah dah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati sejahtera, hati yang suci daripada syirik kupu, hati yang suci daripada syirik khafi, syirik sembunyi, iaitu ujub, riya, takabur. Ini hati yang salimah, hati yang bersih. Orang ni selamat. Moga-moga kita dirahmati Allah, diberi rahmat, direda, selamat dunia hingga sampai ke akhirat, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islamul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Kita di muka 22 tu 22 tu lagi. Sebelah bawah tu kita duk bahas lagi berkenaan dengan ibadat sunat. Ibadat sunat kemoncok daripada segala ibadat, tak boleh lawan dah semaya. Moga ibadat hak wajib nombor 1 kali semaya.
Ibadat hak sunat nombor satu semaya juga. Supalah zikir hak kita duk zikir di luar pada semaya boleh pahala, tapi afdal dalam semaya. Berdoa hak kita berdoa luar pada semaya boleh pahala, tapi afdal dalam semaya. Semua hak bersangkut paut dengan semaya lebih berlaku. Jadi kita duk bahas, duk baca berkenaan dengan semaya sunat. Maka setengah daripada ibadat semaya sunat tu antaranya apa? Selain daripada semaya sunat mutlak hak kita belajar dah. Sunat hari raya belajar mari dah. Sunat apa lagi? Sunat rawatib belajar dah. Sunat duha kita dengar dah. Malam ni kita akan sambung semaya sunat wuduk, kerana minggu lepas kita baca sikit. Minggu lepas ingat ada orang mati. Macam orang mati kan. Jadi kena beradu sikit. Jadi kita akan sambung minggu ni, walaupun minggu lepas kita sebut dah sunat wuduk. Sunat wuduk ni kelebihannya orang yang mendirikan semaya sunat wuduk akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasuk syurga. Lebih amal istiqamah, amal dah istiqamah satu lagi. Kadang-kadang kita buat dah sunat wuduk, cuma dah istiqamah. Satu lagi kita kena buat selain daripada amal, istiqamah dengan amal itu. Itu kelebihannya. Orang yang semaya sunat wuduk kelebihannya ialah dihapuskan dosa. Dah kita ada tak dosa? Banyak. Saya tanya mainnya. Banyak dosa kita. Walaupun dah ni banyak dah kita tinggal hak tak baik. Tinggal dah hak tak baik dulu masa dulu kan. Masa dulu nak kata banyak-banyak benar-benar lara. Ingat tak masa muda itu? Esok. Sandiwara masa dulu tu. Peraik tu buat main tu. Nampak je gitu. Peraik sandiwara tu dulu tu. Tak itu memang. Kena tahu teh. Rong you. Awak juga. Peraik sandiwara masa muda dulu. Kita ada memang. Masa muda dulu ke lara masa muda dulu lah ni dah. Ada. Lupa habis dah. Satu masa dulu yang kita banyak ubah dah. Benda-benda hak lara dak pakai kita tinggal belaka dah, hapus belaka dah. Tapi di dalam banyaknya kita tinggal benda dak pakai, benda lara, zaman learning ni istiqamah dah maya ni. Ada tak dosa kita tadi? Ada lagi. Sahwat rok sahwat rok ada. Kadang-kadang tak sedar kita dosa dak. Dan setengah daripada dosa yang Allah Taala tebuk, setengah daripada dosa walaupun kita dak zina, dak minum judi, dak nyuri nipu, dak dosa seko dak baik kepada orang. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sebutlah Quran. Setengah daripada sengkaan kamu itu terhadap orang satu orang kadang-kadang jadi dosa ya. Tak apa. Tak sedar diri. Yalah apa ni nampak masuk sijil awal ni. Curi cokeh duit khairat. Padahal kawan tu masuk lupa tak rosak. Dia mari bayar tadi. Tu baik kira ada-ada. Orang turun lakar dah sijil. Dia mari biar ingat dengan hal dah pusing mari tengok. Dah rosak. Kita tengok like ni. Apa akan luar jin topi sudu lipat kat belakang. Ni jalan orang ni. Nak mari cokeh duit khairat. Kawan tu lupa gel, lupa telefon dalam sijil. Kita suka dak baik dah. Dosa. Tu ke dah. Nak royak kata bukan payah sangat nak boleh jadi dosa ni. Bukan nanti kata kena zina, kena berjudi, kena bercuri. Hak ni hak besar. Hak kecil-kecil, hak ada biasa. Ada kita gurau main jadi dosa. Cik gurau. Ada kita keloloh sungguh ke hak bau. Hanya ke keloloh. Bau tau. Tengah duk kacik hak nak bini dua gini gitu. Royak memang orang tino hari tu. Kita pun duk dia. Duk dia. Saat ni duk sedap dah tepuk meja dah ni. Walah kawan tu gurau ya. Betul dak mari? Dak mari pun. Bahaung ke sungguh tadi. Bahaung tu. Bila bahaung dosa tak? Dosa. Dosa walaupun ke atas rupa gurau pun dosa. Tapi ada ulama je bagilah dosa bahaung ni ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil saat ni lah kita gurau kelolo, bon nampak demo nak percaya kata tak lo monggo aku gurau sungguh. Dosa tetap dosa tapi dosa kecil. Dosa besar ni ialah kita bahaung menyebab rugi. Seperti mana orang duk bahaung turun chair tu dah. Mu nak main dak chair tak apalah turun modal 10,000, masuk sebulan 5,000 sebulan. Sepala 10,000, dua pala 20. Nak turun macam mana? Aku turun 100 lah, 10 pala. Kalau 100,000 sebulan masuk 15,000. Dah 4 bulan lucuk dah. Masuk
Kita pun masuk. Dia pun suruh cari ekor kat tu kat ni. Lusuh tu lah. Kita pun cari baru remik molek. Masuk bulan mula, masuk bulan yang kedua masuk lah. Bulan yang keempat dah masuk lah. Baru dah masuk kita tu, mana bulan dah masuk ni? Minta maaf, internet kat kau, dia kata. Internet lalu lah. Internet lah gitu gini. Ya tu lah, ada sehari dua lagi masuk. Baru sehari dua lagi kita tu lagi, tak bunyi dah. Bunyi sorry, it's not your dial. Bunyi tu. Bunyi asal putih lah. Betul lah kat dah. Mapuhnya no, 100,000. Di bawah kita mari duk tekir, mana memeh orang ni duk janji mana memeh, mana kita memeh tak masuk sekabut ni. Sudah dah. Capailah kita. Walah hak pala nak nipu. Hatulah duk kena. Hatu nipu lagu tu, bahau lagu tu dosa besar. Sapuk sakut sampai kiamat lagu tu. Dosa besar lagu tu. Ya ada hak boleh kita bahau memeh. Hak boleh pala dah bahau. Lah hana boleh pala. Orang ni orang baik. Orang molek. Cuma orang nak kena dia, orang nak ku dia. Mari nak ugu, nak ambil duit. Ya orang susah Dia orang dak lawai orang. Kita tahu dah dia ni mari nak ku ni. Kata mu nampak dak itu nah. Kita tahu dak apa walhai tak nampak. Kita nipu hak ni tu untuk nak menyelamatkan orang satu orang boleh follow. Wajib sebut dalam kitab penawar bagi hati, wajib kita bohong ketika itu untuk nak selamat orang baik daripada orang zalim. Wajib pula. Dan ada sunat kita bohong, walaupun tak wajib sunat. Kisah apa? Orang tino kita rumah sunat kita bohong tu. Ya waksu singgah tu, sedaklah, tak ada lagi atas dunia ni orang waksu sepengah adik. Biasa dak orang puji tu orang tino kan. Ya waksu ke wak singgah biasa dak kata sedap. Biasa dak? Kena kata tu sunat tu. Seru kita sedaknya. Boleh follow tu. Walahal hati masa baik. Dalam hati, hak tu dalam hati. Hak tu dalam hati. Hak tu jangan waktu baik luar lah. Orang tino minta maaf, jangan tegur dua perkara. Pertama kali kalau dia buat akal, jangan tegur kata reno dak sedap ni. Jangan. You nak lerak puyuk tu. You royak dah, you nak lerak puyuk ni. Jangan tebai main. Yang kedua, jangan tegur kerana nampak gemuk. Tak sei kat tu. Tak sei orang tino. You nak wisuguh tegur atau pinggir cekik homo walaupun hak gemuk setengah tong. Hak tu boleh kita bahang tu. Boleh follow. Dah sungguh. Disebut dalam kitab-kitab mereka supaya nak uya semangat dalam rumah tu ya. Klik bab cerita kita gi bab bahang pula dah. Cerita tadi dok mengenai dengan bab semaya sunat wuduk. Sunat wuduk ni kelebihan dia ke apa? Kelebihan dia Allah ampun dosa. Tak adalah dah kita banyak dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa kecil, janji silap banyak dosa. Allah ampun dosa banyak dosa. Segala dosa diampun dan dimasuk dalam syurga. Mudah-mudahan kita masuk syurga belaka insya-Allah. Amin amin. Bawalah amalan ni. Pada wudu kita semaya 2 rakaat. Dan sunat wudu dia tak ada waktu tahrim. Waktu tahrim dia 3 kali 5. Masa matahari tengah duk, masa lepas subuh, masa matahari tengah duk naik, masa matahari duk atas kepala. Waktu istiwa namanya. Masa lepas ada asar atau masa matahari turun tu, matahari masuk pemen. 5 masa ni nama waktu tahrim. Waktu tahrim pun boleh maya sunat wuduk. Kerana sunat wuduk ia masuk sunat sabab mutaqaddim. Ya sunat ni ada sabab mutaqaddim dan sabab mutaakhir. Lagu mana kita tak faham sabab mutaqaddim, sabab mutaakhir gini. Sabab mutaqaddim makna berlaku sebab dulu, lepas tu sunat maya. Itu panggil sabab mutaqaddim. Makna ada perkara sebab kita buat satu sebab, dengan sebab ni dah sunat kita semaya. Supaya dengan sunat wuduk, kita berwuduk dulu. Lepas pada wuduk, baru sunat maya. Sunat tahajat masjid, makna kita masuk masjid dulu, baru sunat kita semaya. Itu panggil sunat sabab mutaqaddim. Makna berlaku sebab dulu, baru sunat kita semaya. Dan dia ada sunat sabab mutaakhir. Lagu mana sabab mutaakhir? Mana maya dulu, sabab duk belakang ada semaya. Seperti mana sunat musafir. Sunat musafir ni kita sunat maya dulu. Tagi nak safir, safir dulu baru sunat maya. Tak, kena semaya dulu. Setagi kita nak safir. Safir ni masuk di dalam kata sabab mutaakhir. Kerana sabab tu berlaku lepas ada semaya. Supaya juga orang berlaku, orang nak pergi buat umrah. Umrah ya sunat maya dulu. Barulah niat umrah. Niat umrah nak pergi buat hijab umrah. Maka waktu mana kita nak niat umrah tu,
kita sunat maya kan. Kalau duk waktu tahrim tak boleh maya. Lepas dasar tak boleh. Itu faham masalah sunat sabak mutaqaddim dan sabak mutaakhir. Jadi sunat wuduk ni masuk di dalam sabak mutaqaddim. Bila sabak mutaqaddim dia tak ada waktu tahrim. Apa makna tak ada waktu tahrim? Boleh kita semaya 24 jam. Tak ada tepat hari. Bila kita ambil air semaya masuk dalam sijil, sunat kita semaya. Tapi kalau kita maya dalam sijil lah, buat tahiyat masjid dulu. Sebab kalau kita pergi semaya sunat wuduk, tadi kita duduk, bila duduk luput dah sunat tahiyat masjid. Kita buat tahiyat dulu. Lepas pada buat tahiyat masjid baru kita buat sunat wuduk. Ada royak kalau kita duduk rumah. Kita duduk rumah, kita ambil wuduk, berwuduk, lepas pada tu sunat maya 2 rakaat. Kelebihannya Nabi kata dapat diampung dosa, masuk syurga. Sebut dalam hadis, ma min muslimin yatawaddau fa yuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fa yusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu jannah. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Nabi sebeda kata tidak ada orang Muslim yang berwuduk kama dia mengelokkan wuduknya. Lagu mana mengelokkan wuduk ni? Fa yuhsinu wudu'ahu, ambil wuduk dengan secara comel. Lagu mana comel? Ambil semua hak sunat. Apa hak sunat buat berlaku, basuh tangan sampai pergelangan, koma mulut 3 kali, semua meniga berlaku. Basuh muka 3 kali, tangan sampai ke siku. Sunat kita ta'jil lebih sedikit sampai ke lengan. Cuma tu 3 berlaku. Sapuh kepala, masuk air ke hidung. Orang panggil istimsyak, masuk air ke hidung. Besar orang masuk ke air hidung. Buat guna? Payah tu. Buat tak kena kelagu dah. Ada duduk nengung di kolah. Yang ambil air seruk dah. Masuk sampai ke hidung, apa ke otak. Nengung. Kata kena weh. Masuk air pakai otak kata. Dia kena buat gini cara nak ajar nak masuk air hidung ni. Kita seduk napas peri dulu. Bawa berasa nak suk dah napas baru Allah seruk. Bawa molek air masuk kerup sekat ni je. Tu cara masuk air kat hidung. Ni yang gomo awal-awal dah seru berak masuk dalam otak tu. Hak tu duk nengung di kolah tu. Nak kita leh. Kena seduk dulu, seduk napas peri dulu. Kita ambil air buah dari tangan, seduk peri dulu. Bonok suk napas tu baru boh cerup, serat molek yang masuk sekat ni je. Sunat hukum dia. 3 kali buat. Tu panggil masuk di dalam orang ni mengelak wuduk. Buat semua hak sunat. Buat semua hak sunat. Lepas pada basuh kaki 3 kali dan sunat hak gosok-gosok tu, sunat berlaku habis. Tu masuk di dalam fayuhsinu wudu'ahu, mengelakkan wuduknya. Lepas pada dia asmaya dengan comel tu, Nabi kata fal yusalli raka'atain. Semaya 2 rakaat di dalam masa dia semaya tu dengan rupa khusyuk, penuh dengan perhati jiwa dia, tenang hati. Kalau kita semaya dak khusyuk dak sepenuh tu, bimbang takut dak sepenuh lah. Moga Nabi kata muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, dengan makna semaya di dalam rupa khusyuk. Khusyuk ni tenang hati kita dak ingat ikut dak jadi gobah hati kita dak jadi terfikir tak terkalu lah, bisa kata. Buat dengan sepenuh semaya. Orang ni apa ni? Illa wajabat lahul jannah. Orang yang buat 2-3 perkara saat ni, wuduk dia dengan sempurna, maya 2 rakaat sebagaimana sunat wuduk dengan hati yang khusyuk, orang ni tak lain tak bukan wajib dapat syurga Allah. Jadi kalau kita kira bukannya payah sangat nak masuk syurga ni pun. Walaupun Nabi sebut mengenai dengan syurga, innal jannah khuffat bil makarih. Syurga Allah itu dikeliling dengan benda-benda hak hati kita tak kena, tak setuju berlaku. Tapi kalau kita tengok dengan ibadat hak dijanji oleh Nabi ni, mudah ya ni. Ada maya sunat wuduk pun dapat syurga dah. Dan ada riwayat yang lain berkenaan dengan kelebihan sunat wuduk, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Nabi kata barang siapa yang berwuduk seperti mana wuduk hak aku ni, wuduk cara Nabi, air semaya cara Nabi. Summa shalla raka'atain,
dia semaya 2 kali lepas pada berwuduk sunat doa lagi. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sunat kita berdoa lagu tu. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang sebenar-benar tawabin, sungguh-sungguh, taubat sungguh. Bukan taubat hari ni nak boleh taubat pula 5 tahun. Taubat 10 tahun nak boleh taubat pula senggai jarak. Hari-hari taubat ni hari-hari. Hari-hari taubat, istighfar hari-hari, taubat hari-hari. Taubat semua kita kepada Allah. Kan Nabi kan? Nabi SAW mana ada dosa? Nabi ada dosa? Tak ada. Tak ada salah, tak ada dosa, tak ada pun buat derhaka pada Allah. Nabi kata aku taubat kepada Allah 70 kali sehari. Nabi taubat. Ni duk taubat celah mana 70 kali sehari? Kalau ngikut sekali semaya taubat tu 5 kali ya tak? Ni 70 kali. Nabi kata aku sehari semalam 70 kali taubat kepada Allah. Di dalam hal tak ada dosa. Dah kita sehari sampai malam berapa puluh kali tak tahu dosa. Sekali ada dak taubatlah salah tu kita dak taubat tu. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang selalu taubat kepada Engkau ya Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan jadilah aku selalu di dalam jaga bersih. Bersih sama ada zahir, demikianlah juga bersih batin daripada perkara yang menyebabkan kita ni jadi derhaka pada Allah. Di dalam hati kita sama ada deki, deku, sombong, takabbur, sum'ah, apa nama semua menyebabkan masuk dalam kata kita ni cuma dalam hati kita dah. Ini itu kelebihan orang yang semaya sunat wuduk. Nabi kata siapa dia yang berwuduk seperti mana aku wuduk ni, kama dia semaya 2 rakaat di dalam hatinya tenang, khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Asyik diampung oleh Allah segala dosa yang dah lepas lalu mari. Banyaknya Tuhan ampun dosa. Ini kelebihan kita semaya sunat wuduk. Usalli sunnata wudu'a raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas pada semaya maya. Paling tak ada ni, paling tak ada sekali sehari. Katakanlah kita berwuduk kalau kira wajib semaya 5 kali sehari tu gak. Nah, sunat wuduk 5 kali. Kalau kira, malah tak ada gitu gini. Paling tak ada sekali tak pada sehari sunat wuduk. Tak ada sibuk lama gitu. Seminggu sekali. Paling tak ada. Tak ada juga seminggu sekali. Sebulan. Tak ada sebulan, setahun. Habis tak ada arah. Seumur hidup ada juga sekali. Yang tak ada langsung. Bimbang takut ulama kata masuk di dalam orang ni ngaji belajar berilmu tapi tidak beramal. Takut tu. We ada gak seumur hidup sekali. Tu paling tak ada tu. Paling tak ada, paling kurang. Buatlah. Ni belajar ni. Cara dia sepengah semaya sunat biasa tu cuma niat. Allahu Akbar. Aku semaya sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah. Lepas pada takbir baca doa iftitah. Lepas iftitah baca Fatihah. Lepas Fatihah ikut surah kita ingat. Ingat kuliah, baca kuliah. Ingat kul Allah, baca kul Allah. Ingat tabar, baca Yasin boleh kita baca. Kalau cakap lah. Boleh ada masalah. Tak usah baca surah, baca Fatihah nak rukuk. Boleh. Jangan nak baca Fatihah ya tak sah. Kan hak tu rukuk. Boleh. Nak baca Fatihah, tak usah baca surah, boleh pasal gaduh dak. Tu buatlah belajar ni. Tu kelebihan orang semaya sunat wuduk, Dan perkara yang disunat lagi solat semaya lagi sunat ke apa? Sunat tahajud. Sunat tahiyatul masjid. Tahiyat masjid ni masuk di dalam sunat sabab mutaqaddim. Mana kena masuk dalam masjid dulu. Baru disunat kita semaya. Kalau dah masuk masjid dah sunat. Lepas kalau di luar tu sunat tak? Dia masuk dalam kek masjid gitu. Adapun kalau di bawah tangga tak sunat. Bukan kek masjid tak sunat. Asal kata kek masjid sunat. Boleh kita semaya sunat masjid. Tahiyat masjid ni walaupun tengah orang nak baca khutbah maaf, boleh maya. Ingat tahu kita nak ayat asal mungkin tahu dah setengah-setengah. Pia khatib mulai baca khutbah semua semaya harai maya. Walaupun semaya qadha, tak boleh. Malaikat ya tahiyat masjid. Tengah tok khatib nak baca khutbah, kalau dak mula lagi tak ada masalah. Tok khatib dak mula lagi, tak ada apa. Baru bab pertama ya maaf ya bab 2 kali. Baru bab pertama boleh kita nak maya apa-apa boleh. Nak maya sunat qabliyah, maya sunat hajat. Ikut kita nak maya sunat apa pun.
Tapi bila khatib mula khatibah, mula alhamdulillah, masa mula khatibah tu semua haram semaya. Semua tak kira semaya hak wajib, semaya sunat qabliyah, semaya hajat, semaya pun haram. Malaikat tahiyat masjid so. Tahiyat masjid so. Boleh. Baca bawah duduk kata bila tok khatib baca khatibah tak boleh maya sunat. Mungkin ia tukar dengan hak lain. Kalau itu maya sunat tahiyat masjid boleh. Kenapa? Dalil mana? Dalil ada satu ketika Nabi kita tengah duduk sapa khatibah jemaah ni, baca khatibah baca. Mari satu orang sahabat nyuk duduk. Nabi beraduh khatibah, tegur sahabat tu. Kerana mu duduk tu maya gitu. Nabi tanya, mana maya tu? Ulama hukum kata semaya sunat tahiyat. Di situlah istinbat hukum katanya, walaupun khatib tengah duduk khatibah, boleh semaya sunat tahiyat masjid. Bukan wajib, sunat. Kalau tak semaya pun tak ada masalah. Nak ayat kalau lah orang semaya tengah khatib duk baca khatibah, agaklah dia duk baca semaya sunat tahiyat masjid. Sunat tahiyat masjid itulah. Jadi tahiyat masjid ni berlaku mana disunat waktu mana kita masuk dalam masjid. Kalau kita wuduk ni, buat tahiyat dulu. Nak maya sunat wuduk, kita nak maya kat sunat wuduk, buat tahiyat masjid dulu. Kerana tahiyat masjid bila kita duduk, habis dah masuk sunat. Sunat ya kita masuk belum pada duduk. Bila duduk dah ada. Jangan duduk dulu. Kalau duduk habis masuk. Kita semaya dulu. Lepas pada semaya tahiyat tu nak maya qabliyah, sunat wuduk sana ni boleh lah. Ada masalah. Tu sunat tahiyatul masjid. Tak ada tahrim kat tu. Tamu ada lepas pada asar, kita dah maya asar. Klik pergi rumah, Allah lupa cumi mat. Oh pula dalam masjid. Bung ustaz mutu mari masuk dalam masjid. Baik cuma tu maya sunat 2 rakaat. Mak kata maya penama bemeh pian ni pasar ni. Misal kata. Sudah maya kita wis salam bemeh, wis dah mung dak reti, dak ngaji pun. Ku ngaji dah ni sunat tahiyat masjid lah, bos. Buat abah gitu. Orang tu mari ngaji dak ngaji tau. Dia kata orang dak maya dah pasal. Yalah maya lain, tahiyat masjid tak ada waktu tahrim. Boleh maya sokmo. Kira. Tuhan tu panggil sunat tahiyat. Kita nak memelihara ke masjid rumah Tuhan ke? Masjid ni digelar kata rumah Allah. Bila kita mari masuk masjid, mari rumah Allah, sebagaimana kita nak tahiyat. Bukan nak melihara masjid. Kita nak memeliharakan Allah sebagai jadi tuan rumah. Sunat kita semaya 2 rakaat. Supaya dengan kita pergi rumah orang memang. Sunat kita pergi salam. Pergi sapa rumah memang assalamualaikum. Yalah tu. Sebagai nak memeliharakan tuan rumah. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali memang dah. Kalau tak jawab apa, klik dulu. Mari esok. Ataupun mari kare. Kalau kerja tak besar nah. Kalau kerja besar walaupun tak jawab pun gedah ambil situ rumah dia. Dah rumah bakar geru lelaki. Assalamualaikum. Assalamualaikum 3 kali klik tu ada nyaut. Dah rumah bakar tu. Hak masuk rumah bakar ni wik kerik dah tu darurah tu dak kena salah dah pakai gedah masuk dah. Takut tu duk tidur lek dalam rumah dak khabar. Di makian dia juga masa mana kita mari masjid sebagaimana assalamualaikum dah tu. Maya 2 rakaat. Tu kelebihannya pahala sangat banyak deh. Buat semua amal banyak. Lagi pula ada sunat tahajud. Ni di waktu malam dah ni. Allah Taala berfirman kata wa minal laili fatahajjad. Dan sebahagian daripada malam fatahajjad bihi. Maka dah tahajud dengan dia. Nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu malam ni sepatutnya kita ada waktu kita munajat dengan Allah. Ada arti supaya kita ni ada mengadu kita ni mengadu kat orang pandai-pandai sangat. Kalau ada masalah sikit, ada susah sikit, selalu dah mengadu kat orang. Lah ana weh kawan susah weh ni, cari dua ni. Dah mana dah meh? Kat hotel orang lah, tu hotel duk kepek ni 2 minggu dah duk cari. Lepas tu lari ni lah ni. Kita mengadu kat orang dah. Wak anu. Masalah susah susah dengan sebab hotel, dengan sebab orang dok kena bini lari susah. Warna weh bini lari weh susah hati weh susah. Lepas tu pun tak gitu, tak wani tok tua weh kan. Tok tua benda peroni ada mau tubuh. Macam ni. Takut weh. Ngadu kat orang. Ngadu kepada Allah lah, tempat yang paling sekali kita mengadu pada waktu malam. Semaya tahajud 2 rakaat. Semaya untuk menjadikan
ngadu rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan bangun malam sangat banyak lebih. Tuan pengarang kita sebut dalam kitab ni, kelebihan bangun di tengah malam tu banyak sangat. Pahala sangat besar. Supaya kita menjadikan di waktu malam kita ni waktu yang hidup. Rajulun zakarallaha khaliya fafadat ainahu, termasuk juga di dalam sebahagian pada 7 gulungan tu. Hak Nabi kata 7 puak hak boleh duk bawah teduh di padang mahsyar tadi, ada sebahagian, ada salah satu di antara 7 tu Nabi kata rajulun zakarallaha khaliya, laki-laki yang sebut nama Allah di dalam keadaan khaliya, sunyi sepi, makna waktu malam sunyi sepi ni. Fafadat ainahu, dia sebut nama Tuhan hingga sampai mengalir air mata, berlari air mata dia kerana takut kepada Allah, daripada gerung kepada Allah. Ini kelebihan malam. Dan Allah Ta'ala berfirman dengan bahagian malam ni, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Orang yang berselimut di waktu malam, orang duduk malam, duduk selalu semalam selimut tidur, duduk gabar kat apa, bangunlah di tengah malam, bangunlah di tengah malam, ambillah sebahagian daripada malam pukul 2:30, pukul 3, supaya kita ada di waktu malam kita untuk munajat, bertahajud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan rupa semaya. Ya, qiyamul lail ni tidak arti semaya. Bila sebut kata qiyam, orang ni masuk dalam kata qiyamul lail, asal kata dia beribadat ya di waktu malam, sama ada ibadat tu berupa semaya, sebut nama Allah, zikir, Quran, istighfar, ataupun apa sajalah. Ya, zikir tak apa dah, la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh 10 kali. Orang ni masuk dah di dalam sebahagian orang qiyamul lail. Ni masuk dah. Ini kelebihan orang yang ambil bahagian malam untuk bermunajat kepada Allah Taala. Tak apa. Ya, ibadat hok tak perlu kepada asmaya seperti mana zikir, istighfar, tak apa. Ya, nak hok pada asmaya, semaya lah. Baca Quran pun kalaulah tak sabit dengan kita nak sentuh mushaf, tak mesti kena ada asmaya. Kita ingat ada Quran, tapi afdal ada asmaya. Afdal ada asmaya. Tapi dah segar malam ni sejuk tau. Sejuk nak ambil asmaya, buat qadar mana kita boleh buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Allah berfirman kata, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawa engkau bangun beribadat di waktu malam. Daripada ada waktu 2/3 malam, 1/2 malam, 1/3 malam. Allah itu selalu mendengar doa-doamu, mendengar apa nama saja kamu rayu kepadanya mengaduhan. Ambillah waktu malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka meninggalkan tempat tidurnya untuk memohon kepada Allah, memohon, mengadu, berdoa. Sama ada berdoa, sama ada istighfar atau taubat ataupun zikir. Dia tinggal tempat tidur sedap, toto, tidur dengan lambat, tidur dengan kain selimut tebal dalam bilik, tinggal untuk nak menuju ataupun nak memohon, nak minta pada Allah di dalam hal keadaan takut, khaufan wa tama'a, di dalam hal keadaan takut kepada Allah dan harap Allah ampun salah silap dosa dia. Orang-orang dulu dak hidur malam, siang hari puasa malam berjaga, takutnya, takut. Tak usah kata kita orang lapis Ramadan ni, orang lapis kekasih Allah ni, sebut kata Allah, sebut kata hari kiamat, sebut neraka, berubah muka. Anak Nabi Nuh, kan anak Nabi Nuh nama dia 4 orang anak Nabi Nuh, Syam, Ham, Yafis. Seorang lagi hak dak beriman nama Kan'an. Siapa dak silap Ham, nama Ham. Satu hari puak-puak Bani Israel ni bersama dengan Nabi Isa. Nabi Isa ni Allah Taala beri mukjizat kepada dia, boleh menghidup orang mati. Boleh hidup orang mati. Lepas tu umat-umat Nabi Isa ni duk mintalah supaya Nabi Isa ni hidup kelik anak Nabi Nuh nama Ham. Nak tahu dia pada mulut sendiri lagu mana masuk berlaku banjir besar di Samemu hari itu. Air lagu mana, boh mari setara mana, letuk setara mana dunia. Nak tahu di mulut sendiri.
Nabi Isa pun ya Allah Ta'ala beri ke dia. Beri mukjizat, satu mukjizat boleh hidup orang mati walaupun mati beribu tahun dah. Mati beratus tahun. Pergi di kubur kubur satu gunung besar lah, orang zaman dulu kan, kubur besar. Baca-baca adalah seru-seru dia tu. Katak dia tu bangun tu baik daripada tanah berkubur kan, baik sapu muka pucat kelak. Muka pucat kelak. Nabi Isa tanyalah tu apa berita kenapa muka takutnya pucat. Oh, aku kamak-kemak dah. Ya kamak-kemak. Dah tak boleh bangun daripada mati ni kemak Aku kamak-kemak dah pucat kelak. Walah tu siapa tu? Anak Nabi berimeh. Mati di atas nama berimeh. Anak Nabi Nuh. Bangun daripada kubur pucat juga. Takut bila berlaku kiamat. Ni nak beritahu tu lah. Nak beritahu kata orang lapis tu, lapis banyak, lapis selamat daripada kapir boleh teruk atas perahu dengan Nabi Nuh. Anak Nabi pula dah tu. Di dalam hal begitu bangun daripada tanah kubur pucat kelak, takut. Anggo riwayat kata nabi-nabi ni di hari akhirat. Para nabi, para rasul beribu-ribu, beratus ribu orang nabi turun lutut. Turun lutut berbunyi suara neraka rum tu. Suara neraka ni suara sepengah suara api makan kayu tu. Wah gitu. Neraka ni akan dirantai, digari, ditarik oleh malaikat, beribu-ribu malaikat tarik neraka. Supaya dengan benatai buah belenggu dengan berata tu diikat tarik ruh tu, bunyi suara ruh tu. Orang yang jadi nabi rasul yang tak ada dosa ni turun lutut, lembut lutut, takut. Habis mereka dak tidur malam-malam, sebut nama Tuhan, munajat nama Tuhan, bimbang takut deraka, bimbang takut dosa, bimbang takut Tuhan ada apung dosa. Gitu kita ni gak tidur tak apa-apa. Tidur masa beranak, dalam beranak mula-mula tidur apa hari ni duk tidur itu juga tak putih gaduh. Allahu Rabbi, dapat tak kenal mana tu jadi begitu. Tengok ni, Allah sebut dalam Quran yang selalu kita duk dengar dalam surah Sajdah ni, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka saat itu rela tinggal tempat tidur walaupun sedak secara mana pun. Walaupun sedar, walaupun tengah duduk selimut, tinggal demi untuk nak munajat, mengadu pada Allah, memohon kepada Allah di dalam keadaan tupa takut dan harap bahawa Allah saat itu ampun segala salah silapnya. Ini tahajud. Ambillah mana-mana bahagian malam. Ya kita kalau dak mula dak lewat. Tak lewat. Main cidai tu tu pak bila boleh. Pak bila tak boleh. Ya kita kena mula dah. Lebih lagi kalau kita kira umur kita pala pak dah memang. Mula masuk aku 4, aku 5, aku ni hola kok hujung dah. Laksana kalau gak batai kayu gak nak sapa di patah dah. Nak sapa di patah dah. Masa ni tak boleh gurau dah dari segi amal kita. Sama ada bab taubat, boleh kita kata wajib dah taubat. Tak boleh mancing gurau-gurau dah. Bab amalan hak sunat ni, kalau kita tak ada hak wajib nah, tak ada hak qada ni, banyak dah kita. Supaya dengan kata bangun malam aku wajib dah bagiku. Walaupun bangun malam bukan wajib, tapi kita tak sebagai wajib dah. Kan hak ni kita nak bawa lagi. Hak kita duk cari tinggal. Hak ni kata ulama peliknya manusia. Perkara hak dia nak tinggal dia cari habis-habis umur. Balah dia nak tinggal tu, dia cari habis umur, siapa tinggal kampung, tinggal halaman, tinggal anak, tinggal bini. Anak tu nak turut dia nusuk, tak mutu pergi. Kan orang mu tu nusuk tu, nak pergi cari apa tu? Cari ni cari hak nak tinggal. Cari hak nak tinggal. Tapi barang hak nak bawa, nak pergi esok kare, dia buat main-main, duk main dah tu, kau buat tak apa. Bila-bila boleh buat, kawan bukan tak say nak buat juga, tapi kau lah nanti lepas boh. Dah boh ada nak tahu tak memang. Nak tahu boh. Lepas boh lah pilih putang lah. Lepas anak-anak sok jawi nak macam-macam lepas apa kita tak lepas ni. Apa kali lepas tu lepas tua-tua ke diri tak ada boleh buat apa begitu. Akhir sekali tu gak geru ditarik oleh malikul maut tu gak. Situ baru gadah, situ baru khabar. Minta dengan Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah boleh tak keras dah, jangan mati lagi. Minta gaduh-gaduh. Nak sedekah lah, nak semaya lah, nak berjuruh lah, nak beramal lah, nak manja malai lah, habis dah. Habis dah masa tu, masa habis dah. Masa ni lah tu hawi lagi umur
Allah beri sihat lagi, masa kita tak ada sibuk ni. Kan sibuk buat kita ni. Tak sibuk nu, hok sibuk duduk atas perahu klik 6 bulan sekali ya klik. Kerja atas perahu 6 bulan klik sekali sibuk. Kalau Tuhan tarik masa kita sibuk tak luar. Mujur buat kita Tuhan tak sibuk. Boleh kita isi di dalam masa yang banyak luar ni dengan perkara-perkara ginilah. Amal ibadat hok kita nak bawa esok hari bertemu dengan Allah. Neh, ambil sebahagian malam. Letak je, tak rosak ada sutih orang tu. Letak je hok bunyi keru lek malam. Neh, kalau payah nak jaga sangat. Ubuh suara lalai cerik. Cerik mudah panggil. Pasal dah ni duk jadi mabuk lalai cerik ke lah ni. Lalai cerik duk suruh tak boleh bunyi suara lalai. Sedap tu. Pasal suara bunyi dak beng tu. Cerik. Tak suara lalai cerik ni. Gerak subuh. Gerak tahajud. Tak boleh bunyi suara lalai lah ni. Jadi takak molek. Supaya dengan orang minat dengan burung buat ni. Orang minat suara burung titik. Lama bunyi suara. Kuku. Itu sedap ni. Air jadi tu. Jalan pun molek tu. Tapi hujung mapuh kata. Bunyi kuk hujung. Lagi kata hujung. Dia nak dengar tak. Letaklah suara. Suara terosak, suara jaga. Untuk kita bangun. Ukur 2.5, ukur 3. Nah, selama mana tak bel lagi subuh boleh kita tahajud. Ya tahajud mulai daripada sepertiga malam hingga sampai orang bel subuh boleh lagi tahajud. Baru kata orang bel habislah masa ya. Habis masa tahajud tu. Itu semaya sunat tahajud. Dan sunat tasbih. Sunat tasbih ni dimasuk di dalam sunat mutlak. Biar mana boleh kita maya. Waktu mana pun boleh kita semaya jamu, waktu tahrim tak boleh lah. Sunat tasbih yang masuk di dalam sunat mutlak, waktu tahrim tak boleh kita semaya. Boleh kita semaya lain pada waktu tahrim tu lah. Boleh kita buat seumur hidup sekali. Sunat mutlak atau sunat tasbih ni. Sunat tasbih ni ialah sunat yang sunat kita semaya. Sunat tasbih 300 kali di dalam 4 rakaat. 4 rakaat tu sama ada kita nak buat 4 rakaat 1 salat. Demikianlah juga kita nak buat 4 rakaat 2 salat. Ikut kita nak buat macam mana. Cuma adalah kata afdal syahri kita buat 4 rakaat 1 salat. Hak bahagia malam kita buat 4 rakaat 2 salat. Tetapi di dalam 4 rakaat saat ni tu kena tasbih 300 kali. 1 rakaat 75 kali tasbih. Tasbih ada cara dua caranya. Sama ada tasbih tadi sebut sini. Iaitu lepas pada kita takbir, lepas pada takbir usolli sunnat tasbih. Kalau kita nak hak 2 rakaat 2 rakaat. 4 rakaat 4 rakaat. Lillahi ta'ala. Lepas pada takbir, kemudian daripada kita baca doa iftitah. Benar? Lepas daripada kita baca doa iftitah, sesudah tu juga baca tasbih 15 kali. Fatihah ada baca gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Lepas pada tasbih baca Fatihah. Lepas pada baca Fatihah apa nama sudah pokok tu kok ni? Baca surah apa? Baca pula tasbih 10 kali situ. 10 kali. Jadi 25 dah. Kemudian lepas pada tu rakaat. Di dalam rakaat tasbih 10. Lepas pada rakaat cukup 10 i'tidal. Di dalam i'tidal tu 10 pula tasbih. Kemudian sujud. Di dalam sujud 10. Kemudian tasbih duduk di antara 2 sujud 10 pula. Kemudian sujud yang kedua pula tasbih 10 kali. Cukup lagi 75. Cukup lah. Jadi 25 di dalam kia, 10 ketika rakaat, 35 tu. Dalam i'tidal 10 45, dalam sujud 55, di dalam antara 2 sujud 65. Lepas tu sujud yang kedua 75. Jadi 1 rakaat 75. Maka 4 rakaat jadi 300 kali tasbih. Sunat kita buat tiap-tiap hari. Ya ada satu lagi cara dia. Lepas pada takbir baca doa iftitah tasbih. Lepas tu Fatihah doa roh. Tak ada tasbih tu.
pakai rokok dah. Rokok dalam tasbih, dalam i'tidal, sujud antara dua sujud. Lepas tu 10 lagi di dalam istirahat. Makna kita bakit pada sujud yang kedua, duduk istirahat sama nak naik rakaat naik, sunat tasbih celah tu 10 kali. Kalau kita nak buat situ. Kalau ada tahiyat tu tasbih dulu. Kalau hak tahiyat aku baca tasbih dulu. Lepas tu tahiyat. Situ. Kalau kita tak say tasbih dalam qiyam dah. Kalau nak tasbih dalam qiyam belum pada Fatihah 15, lepas pada surah tu 10 kali. Dalam qiyam dah. Kita nak buat 15 anu, tak saya baca lepas pada Fatihah, lepas ada surah. Buat di istirahat ataupun buat di tahiyat 10 kali. Sunatnya kita buat sehari sekali. Gerak tak sehari sekali? Tak gerak. Pasal tasbih ni lama. Orang yang tak semaya dah masa sujud dekat nak lucut mata. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dah 10 kali nak lucut mata. Esok buat tak? Sunat kita buat sehari sekali. Tak gerak juga sehari sekali, seminggu. Tak gerak seminggu, sebulan sekali. Tak gerak setahun sekali. Tak gerak juga seumur hidup sekali. Tak gerak juga mati lah. Buku-buku husung lah. Sekali seumur hidup supaya kita ngaji ke malam ni, kita tahu kelebihannya, dapat pahala yang amat banyak. Buat seumur hidup sekali tak apa dah, supaya kita masuk di dalam orang yang beramal dengan ilmu. Hak tu ialah naknya. Tu sunat tasbih, amal lah. Dan lagi pula, banyak dah ni, masa pun siapa dah. Sunat ke apa dah? Lepas pada ni sunat tarawih ni hubung minggu depan dah weh. Kita ngaji kita tahu kelebihan sosok, cara sosok dah. Insya-Allah moga masa pun siapa dah. Ini kita hubung lagi akan datang. Insya-Allah. Ada apa masalah? Amin. Ada terlekat masalah ke apa tadi? Surah air ni boleh kita wasa ni. Surah air dah istimsyak namanya. Istimsyak. Lagu mana nak tanya tu? Kita semua masuk dalam yang tak puasa. Puasa ke? Ni bab puasa Nabi kata bila mana kamu puasa, Nabi kata jangan kuat sangat istimsyak. Sunat tapi jangan kuat sangat. Bimbang takut air saat ni tu berlampau masuk sampai hak batin. Ya hidung kita ni bulan puasa ni, hidung kita dia ada hak zahir batin. Zahir ni di kelopak ni. Kalau sekadar di kelopak ni, air duduk dalam ni lagi zahir lagi. Batin ni sampai ditulis ni. Ada setengah atau bukan ditulis, dalam lagi, dalam otak tu. Hak tepat orang duduk sojoh kowik tu. Nung bilik batin tu, ada metojoh sambling masuk kowik. Dalam ni di bilik batin. Jadi kalau sekadar air masuk di kelopak hidung ni, di bilik zahir lagi. Tak batal lagi puasa. Itulah. Memang ada masalah pun. Mana aku nak tanya malam ni lauk kambing ke lauk gula? Aku nak tanya tu. Amin. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna al-'arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhir kalamna la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.